Pergi ke seterusnya. Nak start ni, kau gelak-gelak pula. Kau start dulu lah, kita orang start dulu. Asal pula set kita orang start dulu, set Mu lah. Set Mu ship lama, set Mu lah buat dulu. Set Mu newbie, set Mu start dulu. Oh, gitu. Set Mu start budak-budak baru nak up. Set Mu start dulu. Okay, dengar Especially to Kanda. Especially tu Kanda. Yes. Dengar lu. Jika kau mungkiri janji, tidak menjadikanku partnership terakhirmu, maka aku akan menjaga dia sehingga akhir nafasku. Kau bagi aku jealous eh. Aku akan pergi jealous lagi. Tak jealous? Kata aku start dulu kan? Kau start dulu lah. Okey. Dengar ni Lokman. Kau dengar Lokman. Jika yang dulu lebih atraktif dan handsome, Maka kau akan dapat yang lebih alim. Kau boleh lawan tak alim aku? Aku paling jugalah. Ya ke? Mari sini, Mat. Aku nak tunjuk alim aku. Okey, jika ship Karina tenggelam, maka doaku selama ini termakbul. sejak dengar aku. Kau dah teruk ni. Kau dengar ni, Sher. Rina, ya, dengar ni, Sher. Jika kau adalah partner terakhirku, maka aku akan undurkan diri. Mana? Jika engkau adalah partner terakhirku, Maka aku akan undurkan diri demi pilihanmu. Tak power lah ayat Karina. Memang patutlah di seminggu kan je. kita orang saja je bagi ayat macam tu. Sebab kita orang nak nampak screen time kat sana lebih sikit. Sebab kita orang dah lebih screen time. Oh. Sumpah tadi terasa kan? Yang tadi ayat tadi terasa. Sumpah terasa. Mana boleh main doa-doa macam tu? Tak baik doa. Itu doa dia. Tapi betul-betul berdoa ke? Itu konten. Konten tak apa. Kalau konten okey. Okey, so itulah dia kedua-duanya, Karina dan juga Syariman. Aku memang sangat menyukai Syariman ni. Aku berjanji aku akan adakan lagu untuk korang berdua. Aku akan suruh music composer buat lagu. Sebab aku nak lagu anthem korang. Oh, ada dah. Nah, Dah ada dah. Lagu intern ada dah tadi. Oh, sorry. Kita orang dah ada. Kita orang baru. Okey. Orang dah lama pun satu lagu. Kita orang dua lagu nanti. Geliman. okey. Oh, geliman. Alright. So kita dah dengar daripada kedua-dua mereka. Okey. Jika korang rasa Karina lebih hebat daripada Syariman, maka korang sebenarnya silap. Sebab Syariman lebih menyinar daripada korang. Korang ship yang dah lapuk. Mana tak nak tengok ah. 1, 2, 3 konten awal je orang nak tengok. Tengok konten kedua, pergi rumah Fini. Apa benda? Konten apa? Buat kat luar lah. Buat luar lah. Mana konten Syariman? Konten kita orang kat luar sebab tu susah sikit. Orang dengar Lokman tak terkejut lah. Inilah yang aku mahukan. Okey, jadi terima kasih kepada kedua-dua. Gurau je. Walaupun hati aku tetap pada Siti Min. Tadi nak ada eksperimen apa? Okey, alright. Terima kasih kepada korang berempat.